Assalamualaikum, welcome back to my channel everybody. What's up man? What you guys doing man? Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, very dangerous when you got a corner and then got simpang. Oh, very dangerous. Wow, setimnya. Setiap kali bawa, setiap kali itulah steam. Cilok dulu. Whoop. Sebe tak kena. Oh, memang sedap lagu shifter dia. Sesemut lah. Cik baik dia tarik balik. Tak pergi lah motor ni. Bunyi je lebih. Mantap. Santai bau. So korang dah tengok belum video aku yang sebelum ni? Review Z9 tu. Overall aku boleh cakap motor tu memang motor tu memang sesuai untuk daily use lah, daily commute. Apa? Sebab bawah dia sangat selesa. Yang aku paling notice adalah dia punya selesa tu. Enjin tak ada bergegar mana kan. Power dia cukup lah untuk kau daily ride. Aku rasa terlebih cukup lah kalau kau nak commute tu pergi office kan. Cuma dia punya best part is harga dia murah kan. Tapi nak sedap sikit, ambil lah yang all-in tu. Ambil yang all-in tu tambah lagi 10,000 ke berapa ribu tak. Tu dapat sedap lah. Cuma yang base model pun dah okey dah aku rasa kalau korang kekurangan bajet kan. Ini untuk pecinta-pecinta naked Kalau pecinta fairing tak boleh kata apa lah. Memang tak berminat lah cerita dia. Alamak, terlepas lah. Boleh pancung kah? Tak boleh lah, bahaya lah. Saya takut lah. Dah tak pasal-pasal kena duduk sini. So ada berapa banyak series tu aku buat tu untuk video Z9. Korang try lah, enjoy dulu. To be honest, aku pun teracun juga untuk cakap pasal Z9 ni. Kalau nak kata selesa, memang Z9 lah compared to MT. Sebab aku minat MT kan. Cumanya MT yang aku minat ni MT V2 lah, bukan MT V4. V4 kan dah smooth kan bawa dia. Tak tahu lah, dapat berpeluang kalau dapat test V4 pun sedap juga. Ada siapa-siapa nak bagi pinjam? Nak bagi meracun? Kalau ada, sila PM saya. Dapat test dalam 2 jam aku bawa, okey lah, Alhamdulillah. Aku dah dapat feel lah. Dapat once aku dapat rembat dekat highway straight kan. Lepas tu aku dapat rembat dekat corner. Then aku boleh compare lah.
duduk kanan ni. Lori sebesar-besar bas tu duduk kanan Apa benda siap? Tak ada akil kau. Kita boleh report kan sebenarnya kalau boleh duduk kanan ni. Nak buat macam mana dah memang kau bawa lori. Hak laju 80-90 je. Cakap pasal orang kan. Padahal kita bawa motor pun tak ikut hal laju. Aduh. Itulah manusia. Salah orang yang nampak, salah sendiri tak nampak kan. Woi, goyang-goyang motor ni. Mana tak goyang? Asyik buat pacak. Gas. Santai. Kereta banyak. Besarnya skuter. Jam bro. Dangerous bro. Chill bro, chill. Jangan masuk dulu. Kita kena lalu kiri lah. Lalu kiri selamat sikit. Macam biasa. Op. Aku tengah compare lah. Aku tengah dalam dilema jugalah. Kalau in terms of smooth memang Z9. In terms of look juga bagi aku Z9 lah. MT bagi aku dia punya tepi tu macam alamak, lama sikit lah. Ni aku cakap pasal MT V2 dia macam boring sikit. Tapi MT boleh masuk clip on bro. Z9 tu aku rasa boleh, cumanya kena custom sikit kot. Tapi mana pernah aku nampak Z9 buat clip on, ada ke? Macam belum pernah aku lihat Z9 buat clip on. MT selalu lah. Dia bila dah clip on tu lain lah rupa MT tu. Mantap gila rupa dia. Itu yang berminat tu nak MT tu. Lepas tu dia punya position pun dah lain kan. Baiklah abang ni cilok. Saya follow abang lah. Ini kat sini jam paling nonsense sekali tu tak? Tak ada apa-apa reason pun jam. Wow, asyik baik oh. Perempuan ke lelaki tu? Gila babs. Sebab brother ni elak. Alamak, lari sampah. Lari sampah. Lari sampah. Wow, malah terletup lah motor aku ni, alhamdulillah. Stimo dia malah terletup. Z9 tu kalau tukar exhaust tu lagi sedap aku rasa. Tapi clutch motor-motor besar ni memang keras tu. Kalau kau tengok motor ni kan, lembut je. Kalau motor besar tu dia rasa macam oi. R1 aku pernah bawa tu lagi keras ke tu. Padahal test ride dekat dia, aku dah lenguh jari aku. Kau bayangkan kalau nak dekat jam tu, memanglah itu motor weekend, memang tak boleh bawa hari-hari lah cerita dia.
yang mana Allahu Akbar, baru nak cakap. Jadi yang mana baru ke channel aku, yang baru subscribe channel aku ni, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Korang akhirnya menekan button thumbnail tu, keluar dekat recommended tu, korang tekan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau korang tak tekan, korang tak adalah kat sini kan. Jadi aku nak ucapkan terima kasih. Aku tak, bukannya nak count as motovlogger pun, tapi orang yang cakap. Aku just buat ni for fun. And konsep video aku adalah Caca Marba, tapi mostly buat motor lah. Tak ada benda-benda lain. Setakat ni aku tak campur lagi lah. Aku tak campur adukkan lah. Korang boleh lah jemput-jemput follow ke TikTok aku, Instagram, dan juga LinkedIn, dan juga Jobstreet. Semualah follow. Tak adalah, gurau je. Aku ada TikTok, Instagram je. Facebook tak ada. Itu je lah. InsyaAllah dengan adanya subscribers lebih banyak, aku akan cubalah memperbaiki video aku. Corner dulu. Mantap. Memperbaiki apa yang kurang kan. Sekarang ni aku tengah mencari niche aku and building brand dulu lah. Macam cakap businessman tu, building brand tu. Sebab tu kalau korang nampak, aku selalu post video lah. Kalau keluar kat recommended tu memang selalu kan. Kadang-kadang tak terkejar pun. Untuk korang yang tengok video aku ni. Kanan pun dah botak lah. So aku post 2 hari sekali. Aku dah buat benda lain ni, aku rasa dah setahun lebih lah kot. Sebab hari tu keluar dekat YouTube studio aku, it is your channel birthday. Oh my god, aku terkejut siap. Dah setahun dah aku buat benda lain ni. Terima kasih kepada yang dah follow dari awal. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita dapat upgrade motor ke apa ke kan. Oh yo, ini macam pun boleh kah? Apa pandai lebih sikit. Terima kasih. Mak dah tu. Indah Hotel. Okey lah guys, aku rasa video pun sampai sini saja dulu. Aku benar dekat sampai Aufida. Kita jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.